Metadikol mengurangkan sensitiviti kulit dan keradangan kulit dengan menghalang keradangan. Metadikol boleh mengikat dengan reseptor vitamin D dan menguatkan fungsi imun dengan meningkatkan tahap vitamin C dalam badan untuk mencapai kesan anti radang, antibakteria dan anti alahan. Tambahan pula, metadikol boleh meningkatkan beta-lutein, melindungi kulit daripada pengoksidaan dan penuaan, mencegah kerosakan berpunca dari logam berat dan sinaran UV serta mencegah keratosis. Pada masa yang sama, metadikol boleh mengurangkan faktor keradangan dan membantu mengawal paras katilidin dan difensin untuk mencapai kesan anti radang dan antibakteria, menggalakkan penyembuhan luka, mencegah keradangan kulit, alergik dan kegagalan. Selain itu, metadikol juga meningkatkan sel stem pluripotent untuk menggalakkan pertumbuhan semula sel dan memulihkan kulit. Metadikol boleh memulihkan lebih 3,000 penyakit kulit termasuk alahan, eczema, jerawat, luka kencing manis, psoriasis, SLE, jangkitan virus dan bakteria. 3% daripada penduduk dunia menghidap psoriasis. Psoriasis adalah penyakit keradangan kulit yang disebabkan sistem imun yang bercirikan hyperproliferasi keratinosit. Psoriasis terdapat pada kulit kepala, telinga, siku, sendi jari, belakang tubuh dan lutut. Simptom psoriasis adalah termasuk tumpuk kemerahan, kulit bersisik putih, keperakan pada permukaan tumpuk, inflamasi, kegagalan kulit yang menyakitkan, kemerahan dan kulit kepala mengelupas sehingga merebak ke seluruh badan serta membentuk pustula. Metadikol juga boleh memulihkan psoriasis dengan menghalang pertumbuhan berlebihan keratinosit. Ia akan mengikat dengan reseptor vitamin D dan meningkatkan beta-lutein yang mempunyai aktiviti antioksidan yang kuat, menghalang percambahan sel epidermis dan memulihkan kerosakan kulit serta perbezaan kulit yang tidak normal dengan mengawal mekanisme imun. Systemic lupus erythematosus adalah penyakit autoimun yang menyebabkan lesi kulit terdapat banyak pada badan. Erythema terdapat pada muka, telinga, bahu, dada dan tangan. Oleh kerana ramai pesakit sensitif kepada cahaya matahari, erythema kulit akan menjadi lebih teruk selepas itu. Metadikol boleh mengawal sistem imun dengan mengikat dengan reseptor vitamin D dan menghalang disfungsi sistem imun daripada menyerang tisu kulit. Selain itu, metadikol boleh mengawal pembahagian dan aktiviti sel T dan B, mengurangkan penghasilan autoantibody dan mengurangkan keradangan. Tekanan oksidatif pada pesakit lupus erythematosus sistematik adalah parah dan menyebabkan vaskulitis sistem berlaku. Pada masa ini, peningkatan ketelapan saluran darah akan menyebabkan keradangan dan oleh itu, vitamin C perlu ditambah untuk mengawal keadaan ini. Metadikol boleh membantu meningkatkan tahap vitamin C dalam badan lebih daripada 3 kali ganda dan menggalakkan kita semula dalam badan. Tambahan pula, ia mempunyai kesan anti radang, antibakteria dan antioksidan yang boleh membantu mengawal fungsi imun dan mengurangkan keradangan. Metadikol juga boleh mengurangkan keradangan yang disebabkan oleh jangkitan bakteria dan virus. Jangkitan pada organ pembiakan memberi kesan besar kepada kesihatan badan. Jika jangkitan itu tidak dirawat, ia bukan sahaja menyebabkan ketidaksuburan, tapi juga boleh merosakkan organ-organ penting seperti jantung, otak dan menyebabkan kematian. Metadikol boleh mengawal sistem imun kita untuk membunuh virus, bakteria, kulat dan boleh mengurangkan jangkitan, keradangan, gatal-gatal dan bau yang tidak menyenangkan. Oleh itu, metadikol berkesan untuk cervicitis, jangkitan Farage, endaumentritis, syphilis dan herpes genital. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.